Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yani orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yani orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan setiap orang mencintai kehidupannya dan tiap orang juga takutkan mati. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak mengingati Allah SWT walaupun dia hidup, namun keadaannya sempurna, seumpama seorang yang telah mati, kehidupannya adalah sia-sia. Kehidupan itu bukanlah kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya lah apabila seorang itu dapat bersama dengan kekasihnya. Setengah ulama berkata bahawa hadis tersebut adalah untuk menerangkan keadaan hati. Siapa yang berzikir kepada Allah SWT, hatinya hidup. Manakala orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya mati. Sebagai ulama yang lain pula mengatakan bahawa perbandingan ini adalah dari segi manfaat dan bahaya. Yakni siapa yang menyakiti orang yang berzikir adalah seumpama seorang yang menyakiti orang yang hidup. Maka dia pasti akan dibalas dan dia akan menerima akibat pada perbuatannya itu. Siapa yang menyakiti orang yang tidak berzikir adalah seumpama seorang yang menyakiti orang yang mati. Yani orang yang sudah mati tidak boleh bertindak terhadap orang yang menyakitinya itu. Ulama tasawuf pula mengatakan bahawa ini dimaksudkan dengan hidup. Dan hadis di atas adalah kehidupan yang kekal abadi. Yani orang yang banyak berzikir dengan ikhlas tidak akan mati. Bahkan setelah dia meninggal dunia pun dia masih juga dikira sebagai seorang yang hidup. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai orang yang mati syahid. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Surah Ali Imran ayat 169. Begitulah juga orang yang berzikir dengan ikhlas pun akan mendapat satu kehidupan yang khas selepas dia mati. Hakim Tirmizi rahimahullah berkata bahawa zikrullah membasahkan dan melembutkan hati. Apabila hati lalai pada mengingati Allah SWT, maka akibat kepanasan nafsu dan api syahwat, hati mulai kering lalu menjadi keras dan anggota-anggota lain yang juga turut menjadi keras. Terhenti pada mentaati dan mematuhi perintah-perintah Allah SWT. Jika anggota itu tertarik, maka pasti akan terpatah seperti kayu yang kering. Tidak akan bengkok jika hendak dibengkokkan. Hanya boleh dipotong dan digunakan untuk membakar sahaja. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.